Bayangkan ini, di sebuah studio yang gilang gemilang di New York, para eksekutif media terkemuka Amerika sedang ketawa terbahak-bahak melihat sebuah alat kuno dari Malaysia. Apakah nilai sebuah sempua lama dalam dunia yang didominasi oleh iPad dan AI? Studio PBS di Manhattan riuh rendah, lantai kacanya yang digilap memantulkan cahaya dari skrin LED dan dengungan rendah kamera memenuhi udara. Ethan Carter, seorang wartawan berusia 35 tahun, duduk di meja mesyuarat kaca, jarinya mengetuk meja mengikut irama. Matanya yang tajam meninjau bilik yang sibuk dengan penerbit, penyampai berita dan pelatih yang celik teknologi. Di monitor gergasi, rakaman menunjukkan kanak-kanak di sebuah bilik darjah di San Francisco menggerakkan manik-manik kayu pada sempua. Bunyi klik-klak manik kedengaran dari pembesar suara tetapi ditenggelami oleh gelak ketawa yang memenuhi bilik. Inilah pendidikan dari Malaysia yang menjadi tular di TikTok, kata Sarah, seorang penerbit yang pakar dalam mencari segmen sensasi, macam kita sibuk mengadun mentega di zaman ketuhar gelombang mikro. Bilik itu bergegar dengan hilai tawa. Ethan tersenyum sinis. Dia mencondongkan badannya ke hadapan dan berkata dengan nada mengejek, "Adik perempuan saya boleh selesaikan kalkulus lanjutan lebih cepat daripada ini guna telefon pintarnya." Ethan adalah seorang yang percaya pada kemajuan. Dia telah membuat liputan tentang syarikat pemula di Silicon Valley, sidang kemuncak iklim dan kebangkitan platform pembelajaran dalam talian. Baginya, pendidikan adalah tentang kecekapan. Aplikasi seperti Khan Academy menyampaikan pelajaran dalam beberapa saat dan tutor AI boleh menanda esei lebih cepat daripada mana-mana guru. Sempua, ia adalah satu peninggalan zaman. Satu lagi artifak aneh dari Malaysia, seperti keris atau wau bulan. Dia menggerling jam pintarnya. Satu notifikasi menunjukkan ciapan yang sedang tular, mempersendakan fenomena sempua. Malaysia masih guna manik kayu. Nampaknya mereka terlepas memo tentang kalkulator, tulis ciapan itu. Ethan tersenyih, membuat ciapan balas dan menambah, Malaysia kembali ke zaman batu. Tanda suka mencurah-curah masuk dan dia berasa puas. Inilah dunianya, pantas, terhubung dan sentiasa di hadapan. Tetapi tiba-tiba, bilik itu senyap. Pintu kayu oak studio yang berat itu terbuka dan Linda Harper, pengarah program PBS, melangkah masuk. Kehadirannya seperti menenangkan ribut, tenang, berwibawa dengan blazer yang direka khas setajam reputasinya. Tiada basa-basi. Berdiri di kepala meja, dia merenung tepat pada Ethan, matanya di sebalik cermin mata bersinar tajam. "Carter," katanya dengan suara yang tenang tetapi penuh tujuan, "saya mahu awak pergi ke San Francisco. Siasat mengapa semua orang mentertawakan mainan ini dan mengapa dunia mula memberikannya perhatian." Ethan terpaku. Cawan kopinya berhenti sebelum menyentuh bibirnya. Bisikan mula kedengaran di dalam bilik. San Francisco, untuk sempua, dia cuba ketawa untuk meredakan ketegangan. "Linda, saya ada tarikh akhir untuk liputan khas bilik darjah AI minggu depan. Tak cukupkah ini untuk satu segmen pendek sahaja?" Linda tidak berkelip. Dia mengklik alat kawalan jauh dan imej baru muncul di skrin. Graf markah matematik PISA, pelajar berketurunan Malaysia-Amerika yang menyertai program Sempua, mengatasi rakan sebaya mereka sebanyak 40%. Slide lain muncul. Tajuk berita dari Wall Street Journal, Sempua Lama Malaysia mengatasi ledakan teknologi pendidikan Amerika. Senyuman Ethan lenyap, jantungnya berdebar kencang. Suara Linda memecah kesunyian. Kanak-kanak yang belajar sempua boleh membuat pengiraan mental lebih cepat daripada sesiapa sahaja yang menggunakan aplikasi. Sekolah-sekolah di California sedang menguji program perintis. CEO teknologi di Palo Alto menghantar anak-anak mereka ke kelas sempua. China juga turut serta. Kenapa? Itu tugas awak untuk cari jawapannya. Dia berhenti sejenak, matanya menatap mata Ethan. "Awak seorang wartawan, jangan tulis cerita berdasarkan andaian." Studio itu tiba-tiba terasa sempit. Gelak ketawa tadi terasa seperti kenangan yang jauh. Fikiran Ethan ligat berputar.
Dia yang pernah membuat liputan skandal Wall Street dan kempen pilihan raya, kini ditugaskan untuk sesuatu yang terasa seperti lencongan sia-sia. Imej jalanan berkabus di San Francisco, Jambatan Golden Gate dan mungkin sebuah pusat kebudayaan Malaysia dengan kedai kuih muih dan restoran nasi lemak bermain di fikirannya. Tetapi kata-kata Linda menusuk kalbunya. Jangan tulis cerita berdasarkan andaian. Adakah dia begitu angkuh? Sarah memandangnya dengan simpati, tetapi itu hanya membuatnya berasa lebih terdedah. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya lebih tajam daripada yang dijangkakan. Saya akan pergi, tapi jangan harap saya akan kembali memuji permainan manik-manik dari Malaysia ini. Beberapa rakan sekerja ketawa kecil, tetapi bibir Linda mengukir senyuman seolah-olah dia tahu sesuatu. Saya tak sabar nak lihat apa yang awak temui, katanya, sebelum pintu tertutup dengan senyap. Malam itu di apartmennya, Ethan merebahkan diri di sofa. Dari tingkapnya, latar langit Manhattan berkelip-kelip. Beg pakaiannya terbuka di lantai, seluar jin dan buku nota bersepah. Dia menatal telefonnya, membaca artikel tentang Sempoa. Kebanyakannya artikel biasa-biasa sahaja, permata tersembunyi Malaysia, senaman untuk otak, dakwaan yang tidak jelas, tiada apa-apa yang nampak berbaloi untuk diterbangkan merentasi negara. Dia melemparkan telefonnya ke meja kopi dan menggosok matanya. Kenapa aku? Gumamnya ke siling. Dia teringat adiknya, Lily, yang terpaku pada iPad, menyelesaikan aplikasi matematik sambil menguap bosan. Bukankah itu masa depan? Bukan bingkai kayu yang kelihatan seperti prop dari filem sejarah. Tetapi graf Linda tidak hilang dari fikirannya. Markah pisah itu, kelebihan 40% dan tajuk berita itu. California, Palo Alto, China. Apa yang mereka nampak? Dia bangun, mencapai komputer ribanya dan membuka YouTube. Dia menaip Sempoa Amerika. Video teratas muncul dengan tajuk yang menarik perhatian. Kanak-kanak San Francisco menguasai matematik dengan teknik Malaysia. 10 juta tontonan. Dia menekan butang main. Skrin menunjukkan sebuah bilik darjah di sebuah pusat kebudayaan Malaysia. Seorang budak lelaki, tidak lebih dari 10 tahun, berdiri di hadapan projektor. Nombor 3 digit berkelip selama setengah saat dan kemudian hilang. Bibir budak itu hampir tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, dia melaungkan jawapan jumlahnya, tepat sekali. Ethan menahan nafas. Rahangnya jatuh. Mustahil, bisiknya. Ruang komen penuh dengan kekaguman. Ini gila. Kita perlukan ini di Amerika. Kanak-kanak Malaysia jauh di hadapan. Dia menjedakan video itu, jantungnya berdegup kencang. Adakah ini satu helah, suntingan yang bijak, atau adakah ia benar? Dia teringat zaman sekolah rendahnya, bergelut dengan pembahagian panjang, mematahkan pensilnya kerana kecewa. Jika dia mempunyai sesuatu seperti ini ketika itu, adakah hidupnya akan berbeza? Fikiran itu seperti kerikil dalam kasut yang tidak disedarinya. Dia menutup komputer ribanya dan memandang beg pakaiannya. Penerbangannya ke San Francisco adalah esok pagi. Apa sahaja yang menantinya di bandar berkabus itu, dia akan menghadapinya. Tetapi ketika dia memadamkan lampu, satu soalan membara lebih terang daripada latar langit Manhattan. Bagaimana jika aku silap selama ini tentang Malaysia? Di jalanan San Francisco yang diselubungi kabus, di sebuah pusat kebudayaan yang dihiasi dengan corak batik dan bau pandan, seorang wartawan Amerika mula menyesal kerana pernah mentertawakan Sempoa lama dari Malaysia sebagai mainan aneh. Mengapakah manik-manik kayu ini mula mengubah dunia? Ethan kata melangkah keluar dari pintu ketibaan di lapangan terbang antarabangsa San Francisco dan mengetatkan bahunya menahan angin laut yang sejuk. Meninggalkan kesibukan New York, dia kini berada di bandar berkabus. Roda beg pakaiannya berderit di atas lantai berjubin. Fikirannya masih bergelut dengan persoalan malam tadi. Bagaimana jika aku silap selama ini tentang Malaysia? Tugasan dari PBS kini terasa lebih daripada sekadar liputan berita. Ia adalah satu cabaran kepada kepercayaannya. Apabila dia masuk ke dalam teksi, pemandu itu menyapanya dengan ramah. Pusat Kebudayaan Malaysia, tempat yang bagus. Ada nasi lemak,
Laksa, macam-macam ada. Ethan tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya dia masih skeptikal. Budaya Malaysia, di fikirannya hanya ada imej stereotip menara berkembar dan hutan hujan. Sempua? Mungkin sekadar cenderahati untuk pelancong. Jalan-jalan di sekitar pusat kebudayaan itu berbeza daripada jangkaan Ethan. Pokok bunga raya menghiasi laluan pejalan kaki dan gerai-gerai kecil menjual kuih muih berwarna-warni. Bau santan dan rempah ratus terhidu dari sebuah restoran yang sibuk. Namun, mata Ethan tertumpu pada golongan muda yang menggunakan telefon pintar untuk navigasi dan ahli perniagaan yang memegang cawan Starbucks. Ini bukan Malaysia, gumamnya. Kenapa Sempua ada di tempat seperti ini? Prasangkanya masih kuat. Bagaimana mungkin Sempua bersaing dalam sistem pendidikan Amerika yang didominasi oleh iPad dan tutor AI? Bilik darjah yang menjadi tujuannya terletak di sudut yang tenang di pusat itu, sebuah bangunan kayu kecil dengan papan tanda sederhana bertulis Akademi Sempua San Francisco. Ethan menolak pintu dan disambut dengan haruman kayu lembut dan suasana yang nostalgia. Bilik darjah itu sederhana luasnya, dengan meja-meja persegi tersusun kemas, setiap satu dengan sempua yang digilap. Di dinding, tergantung senihat dengan perkataan sabar dan tumpuan. Seketika, Ethan teringat studio berdinding kaca di New York. Suasana setenang ini tidak mungkin wujud di sana. Di hujung bilik darjah, seorang wanita dalam lingkungan 60 menyambutnya dengan senyuman. Encik kata, "Selamat datang, saya Aminah, cikgu di sini." Suaranya lembut dan menenangkan, seolah-olah menghidangkan secawan teh tarik. Ethan menunduk hormat, tetapi keraguan masih bersarang di hatinya. Cikgu Aminah membawanya ke belakang bilik darjah, menunjukkan suasana sebelum kelas bermula. Seorang budak lelaki berusia 9 tahun, Adli, duduk diam dengan sempua di tangannya. Matanya fokus, seperti seorang pahlawan silat sebelum memasuki gelanggang. Ethan terpegun seketika dengan keseriusannya, tetapi cepat-cepat menenangkan dirinya. Dia hanya seorang budak. Apa yang boleh dia lakukan dengan alat kayu ini? Saat kelas bermula, suasana bilik darjah berubah serta-merta. Apabila Cikgu Aminah berkata, "Kita mulakan dengan penambahan 3 digit," 10 orang murid, termasuk Adli, serentak mengangkat sempua mereka. Apabila Cikgu Aminah membaca nombor-nombor, bunyi klik-klak manik bergema di dalam bilik. Bunyi itu berirama, seolah-olah rentak gendang kecil yang penuh bersemangat. Ethan terpukau melihat jari jemari Adli yang lincah menolak manik. Budak lelaki 9 tahun itu mengendalikan sempua seperti seorang pemain piano mahir, membuat pengiraan tanpa henti. Apabila Cikgu Aminah selesai membaca, Adli terus mengangkat tangan dan menjawab dengan penuh keyakinan, 532. Cikgu Aminah tersenyum. Betul. Wajah Adli menunjukkan kepuasan seketika sebelum dia kembali fokus untuk soalan seterusnya. Ethan ternganga. Budak ini betul-betul berumur 9 tahun? Dia teringat anak saudaranya di New York, Tommy, 12 tahun, yang selalu merungut dan hampir melempar tabletnya apabila menyelesaikan masalah matematik. Tetapi, mata Adli bersinar dengan pencapaian tulen yang tidak boleh didapati dari permainan atau ganjaran. Ethan mengeluarkan buku notanya dan mula menulis dengan pantas. Ini bukan sekadar pengiraan, ada sesuatu yang lebih mendalam. Semasa waktu rehat, Cikgu Aminah menghampiri Ethan. Terkejut, matanya seolah-olah dapat membaca fikirannya. Ethan menjawab dengan jujur. "Sejujurnya, saya tidak pernah melihat tahap tumpuan seperti ini. Tapi, kenapa sempua? Bukankah ia hanya alat kayu?" Cikgu Aminah tersenyum tenang dan mengambil sebuah sempua. Sempua ini lebih daripada sekadar alat, mungkin lebih tepat dipanggil gimnasium untuk otak. Sambil melukis rajah ringkas di papan putih, dia mula menjelaskan, apabila kanak-kanak menggunakan sempua, mereka perlu mengingati nombor, menukarkannya kepada kedudukan manik dan menggerakkan jari mereka. Proses ini mengaktifkan bahagian korteks prefrontal otak yang mengawal tumpuan dan pemikiran logik.
Cikgu Aminah memetik satu kajian dari UC Berkeley pada tahun 2023. Kanak-kanak yang berlatih sempua 3 kali seminggu menunjukkan peningkatan 30% dalam ingatan jangka pendek dan rentang perhatian. Aplikasi tidak dapat merangsang bahagian otak ini kerana jari, telinga dan mata tidak bergerak serentak. Ethan mengangkat kening. Dia tidak menyangka ada sokongan saintifik. Dia teringat aplikasi Khan Academy. Ia memang pantas, tetapi kanak-kanak hanya menyentuh skrin. Penglibatan fizikalnya sangat minimum. Sempua pula seolah-olah pembelajaran yang menggunakan seluruh badan. Nak cuba? Cikgu Aminah menghulurkan sempua. Ethan ketawa dan menggelengkan kepala, tetapi senyuman lembut wanita itu mendorongnya untuk duduk di meja dengan teragak-agak. Cikgu Aminah memberikan soalan mudah. 1, 2, 3 tambah 4, 5, 6. Ethan cuba menggerakkan manik, tetapi jarinya kekok dan manik-manik itu jatuh berterabur. Kanak-kanak di dalam kelas ketawa kecil dan muka Ethan menjadi merah padam. Susah juga, ya, gumamnya sambil memandang Adli. Budak lelaki itu tersenyum tenang, seolah-olah berkata, tak apa, dengan latihan, pasti boleh. Ethan mencatat dalam buku notanya, dikalahkan oleh budak 9 tahun, jangan pandang rendah pada sempua. Malam itu di hotelnya, Ethan duduk di atas katil dan membuka buku notanya, mata Adli yang serius, kata-kata Cikgu Aminah dan frasa gimnasium untuk otak bermain di fikirannya. Dia mengambil telefonnya dan mencari video sempua lain di YouTube. Satu video bertajuk Kabaran Sempua di Pusat Kebudayaan Malaysia dengan 5 juta tontonan menarik perhatiannya. Apabila dimainkan, video itu menunjukkan kanak-kanak seperti Adli menyelesaikan nombor yang terpapar di projektor dengan pengiraan mental. Ruang komen dipenuhi dengan suara-suara kekaguman dari rakyat Amerika. Saya mahu ini di sekolah anak saya. Pendidikan Malaysia sangat maju. Ethan berhenti menatal apabila satu komen menarik perhatiannya. Sempua bukan sekadar pengiraan, ia membina keyakinan diri pada kanak-kanak. Keyakinan diri. Ethan merenung perkataan itu. Dia teringat kanak-kanak di sekolah New York yang bergelut dengan matematik, tertekan dengan markah ujian dan kehilangan keyakinan diri. Mata Adli yang bersinar itu mempunyai sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan markah atau aplikasi. Ethan mula merasakan bahawa sempua mungkin bukan sekadar alat. Ia mungkin sesuatu yang memupuk jiwa kanak-kanak dan membuka jalan untuk masa depan mereka. Namun, keraguannya masih belum hilang sepenuhnya. Sempua mungkin hebat di dalam bilik darjah kecil ini, tetapi adakah ia benar-benar boleh berakar dalam sistem pendidikan Amerika yang luas? Dia teringat kata-kata Cikgu Aminah, sempua bukan sahaja melatih otak, ia mengajar kesabaran dan tumpuan. Sabar. Ethan teringat kehidupan yang serba pantas di New York. Semua orang mahukan kelajuan dan takut akan kegagalan. Tetapi Adli tidak takut gagal. Dia hanya terus mencuba soalan seterusnya. Sikap itu seolah-olah mencerminkan semangat kesabaran dalam budaya Malaysia. Menjelang liputan keesokan harinya, Ethan menerima email daripada Cikgu Aminah. Encik Carter, esok saya akan tunjukkan kelas istimewa. Anzan kilat. Inilah masanya untuk anda melihat kuasa sebenar sempua. Anzan kilat? Ethan mengerutkan dahi. Adakah ia pengiraan sepantas kilat yang dilihatnya di YouTube? Hatinya berbelah bahagi antara rasa ingin tahu dan keraguan. Di sebalik kabus San Francisco, apa lagi yang akan ditunjukkan oleh sempua kepadanya dan sejauh manakah imejnya tentang Malaysia akan berubah? Jawapannya mungkin tersembunyi di dalam sebuah bilik darjah. Mungkinkah alat kayu kuno ini benar-benar mampu menggoncang hati saya? Di sebuah bilik darjah kecil di San Francisco, di hadapan skrin yang memaparkan nombor berkelip selama 0,5 saat, kanak-kanak menyelesaikan pengiraan mental seolah-olah mereka mempunyai kuasa luar biasa. Adakah sempua dari Malaysia ini bukan sekadar alat kayu, tetapi kunci untuk membuka potensi sebenar otak manusia? Ethan Carter sekali lagi melangkah masuk ke pintu Akademi Sempua di pusat kebudayaan itu. Kelas semalam, dengan tumpuan luar biasa Adli yang berusia 9 tahun dan kata-kata Cikgu Aminah tentang gimnasium untuk otak, telah meninggalkan kesan yang mendalam.
Pada pagi yang berkabus itu, beg pakaiannya ditinggalkan di bilik hotel, digantikan dengan buku nota dan pen yang terasa berat di tangannya. Email daripada Cikgu Aminah bermain di fikirannya. Anzan kilat, inilah masanya untuk anda melihat kuasa sebenar Sempua. Anzan kilat. Ethan teringat pengiraan sepantas kilat yang dilihatnya di YouTube. Tetapi di satu sudut fikirannya, satu suara masih berbisik. Mungkinkah ini benar-benar berlaku? Bukankah ini sekadar satu hela? Keegoannya sebagai seorang Amerika tidak mudah untuk tunduk kepada alat lama dari Malaysia. Bilik darjah itu diselubungi ketegangan yang berbeza daripada semalam, lampu dimalapkan dan skrin besar di hadapan menerangi bilik yang suram. Seorang gadis berusia 13 tahun, Aina, berdiri bersama 12 pelajar lain, berbaris kemas di hadapan skrin. Posternya tegap, seperti seorang pemanah yang bersedia melepaskan anak panah penuh dengan kekuatan yang tenang. Ethan berdiri di belakang bilik, buku notanya digenggam erat. Cikgu Aminah menjelaskan dengan perlahan, Anzan kilat adalah pengiraan mental tahap tertinggi menggunakan Sempua. Nombor akan berkelip selama 0,5 saat sahaja dan mereka akan mengiranya di dalam kepala. Tiada alat digunakan. Hanya otak. Kening Ethan terangkat. Hanya otak, dia teringat anak saudaranya Tommy di New York. Tommy teragak-agak untuk membuat pendaraban mudah tanpa kalkulator, tetapi bagaimana kanak-kanak ini melakukannya? Saat kelas bermula, bilik darjah itu seolah-olah berubah menjadi dunia lain. Skrin memaparkan nombor 3 digit sekilas lalu, kemudian hilang, 1, 2, 3, 15 nombor berlalu seperti kelipan cahaya. Ethan cuba menumpukan perhatian, tetapi dia tidak dapat menangkap satu nombor pun. Awak nampak ke tadi? Bisiknya kepada Cikgu Aminah tanpa sedar. Cikgu Aminah tersenyum. 15 nombor 3 digit dipaparkan pada selang 0,5 saat. Jawabnya. Ethan tergamam. Bukan sahaja tidak nampak, dia tidak mampu mengingatnya, tetapi Aina dan pelajar-pelajar lain merenung skrin dengan tenang, seperti Sami yang sedang bertafakur. Mata mereka memancarkan tumpuan yang tidak berbelah bahagi. Apabila nombor terakhir hilang, kesunyian kembali menyelimuti bilik. Aina mengangkat tangannya dengan perlahan. 12,841. Suaranya tenang seperti bayu pagi. Cikgu Aminah mengangguk. Betul. Pelajar-pelajar lain tidak menunjukkan sebarang reaksi. Sebaliknya bersedia untuk soalan seterusnya. Mata Ethan terbeliak. Macam ada kalkulator tertanam dalam otak mereka. Dia terlepas cakap. Cikgu Aminah tersenyum dan mengangguk. Tepat sekali. Kanak-kanak Anzan kilat ini membayangkan Sempua di dalam kepala mereka semasa mengira. Ethan tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Sempua di dalam kepala, mungkinkah perkara seperti itu benar-benar wujud? Selepas kelas, Ethan mendekati Aina. Macam mana awak boleh mengira sepantas itu? Aina berfikir sejenak, kemudian menjawab dengan sopan. Bila nombor muncul di skrin, manik-manik Sempua akan muncul dalam kepala saya. Rasanya macam saya sendiri yang gerakkan manik-manik tu. Tak ada bunyi, tapi saya boleh rasa ia bergerak klik-klak dalam kepala. Ethan terasa seram sejuk. Kata-katanya lebih daripada sekadar penjelasan. Ia berbunyi seperti puisi. Ini bukan pengiraan. Ini seni otak. Dia bertanya lagi, berapa lama awak berlatih? Aina tersenyum. Setiap hari lebih kurang sejam, tapi saya seronok, jadi tak rasa terbeban. Perasaan bila dapat jawapan yang betul memang terbaik. Matanya bersinar dan Ethan terharu dengan semangat tulennya. Cikgu Aminah berdiri di sebelahnya dan menambah, Anzan kilat memerlukan daya ingatan segera, keupayaan imajinasi dan kebolehan membahagikan perhatian pada tahap tinggi. Mudah disebut, tetapi untuk seorang remaja, 13 tahun menguasainya adalah sesuatu yang luar biasa. Dia mengambil satu laporan penyelidikan dan memberikannya kepada Ethan. Satu kajian tahun 2024 oleh Dr. Emily Chen dari Universiti Stanford. Anzan kilat merangsang deria penglihatan dan pendengaran secara serentak, mengukuhkan rangkaian saraf otak.
Imbasan FMRI mengesahkan bahawa kanak-kanak yang belajar sempua mempunyai ketumpatan jirim kelabu di korteks prefrontal 15% lebih tinggi daripada pelajar biasa. Ethan membelik-belik laporan itu, matanya terpaku pada graf. Imej imbasan otak itu membuktikan kesan sempua secara saintifik. Dia teringat gelak ketawa di studio New York. Pada masa itu, mereka tidak tahu tentang sains di sebaliknya. Mereka langsung tidak terfikir. Ethan bertanya kepada Cikgu Aminah, adakah ini boleh diterapkan dalam pendidikan Amerika? Cikgu Aminah berfikir sejenak. Sudah tentu. Tapi ia memerlukan kesabaran. Kanak-kanak Amerika mahukan hasil yang cepat, tetapi sempua adalah kemahiran yang dipupuk dari masa ke masa. Semangat sabar dari Malaysia adalah kuncinya di sini. Sabar. Perkataan itu melekat di fikiran Ethan. Di negaranya, kegagalan adalah sesuatu yang memalukan dan kelajuan adalah segala-galanya. Tetapi, keyakinan Aina yang tenang mencerminkan sikap yang tidak takut gagal, sebaliknya terus maju ke cabaran seterusnya. Ia seolah-olah cerminan budaya Malaysia itu sendiri. Petang itu, Ethan bertemu dengan Dr. Chen dari Universiti Stanford di sebuah kafe. Dr. Chen menyambutnya dengan senyuman mesra dan menjawab soalan-soalan Ethan. Sempua melatih keupayaan otak untuk melakukan pelbagai tugas. Menangkap nombor dengan mata, merasa irama dengan telinga dan menggerakkan manik dengan jari. Proses 3 dalam 1 ini tidak dapat ditiru oleh aplikasi atau kalkulator. Dia memberikan satu contoh. Jurutera di Silicon Valley sudah mula mengambil kanak-kanak yang belajar sempua sebagai pelatih. Sebabnya, kelajuan mereka menyelesaikan masalah jauh berbeza. Mata Ethan mengecil. Silicon Valley. Dunia. CEO teknologi yang pernah diliputinya. Sukar dipercayai mereka menyokong sempua. Dr. Chen menyambung, kajian saya menunjukkan kanak-kanak yang belajar sempua selama 3 tahun mempunyai peningkatan 20% dalam pemikiran logik dan kawalan emosi. Ini adalah kemahiran yang berguna bukan sahaja dalam matematik tetapi dalam semua aspek kehidupan. Ethan teringat kata-kata Aina. Perasaan bila dapat jawapan yang betul memang terbaik. Mata yang bersinar itu lahir dari pencapaian tulen, bukan dari markah atau hadiah wang. Dia mencatat dalam buku notanya, sempua bukan sahaja melatih otak, ia juga memupuk jiwa. Ketika keluar dari kafe, Ethan berjalan di sekitar pusat kebudayaan itu. Kelopak bunga raya berguguran di laluan pejalan kaki dan dari jauh kedengaran bunyi kanak-kanak berlatih bermain kompang. Dia merasakan prasangkanya mula luntur. Sempua bukan sekadar alat pengiraan. Ia adalah kebijaksanaan Malaysia yang memupuk kesabaran, tumpuan dan keyakinan diri. Tetapi masih ada persoalan yang bermain di fikirannya. Adakah keajaiban komuniti kecil ini boleh memberi kesan kepada sistem pendidikan Amerika yang luas? Dan adakah sempua mempunyai potensi yang lebih mendalam? Malam itu di bilik hotelnya, Ethan membaca semula laporan Dr. Chen. Di sudut halaman, ada nota yang ditulis olehnya. Sempua juga memberi kekuatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Cuba temui Liam dalam liputan anda yang seterusnya. Jantung Ethan berdegup kencang. Cikgu Aminah juga pernah menyebut tentang seorang pelajar istimewa, seorang budak lelaki cacat penglihatan yang melakukan keajaiban dengan sempua. Di San Francisco yang berkabus, kisah sempua masih belum berakhir. Adakah alat dari Malaysia ini benar-benar mempunyai kuasa untuk mengatasi batasan? Di sebuah bilik darjah yang sunyi di San Francisco, seorang budak lelaki yang tidak dapat melihat menyentuh sempua dari Malaysia dan menemukan cahaya dalam dunia angka. Adakah alat kayu kuno ini mempunyai kuasa untuk menyalakan harapan? Ethan kata berjalan menyusuri jalan-jalan di sekitar pusat kebudayaan itu, cuba menahan emosi yang bergelora di dalam hatinya. Kelas Anzan kilat semalam, di mana Aina yang berusia 13 tahun mengira nombor berkelip 0/5 saat di dalam otaknya, telah menggoncang keegoannya sebagai seorang Amerika, kata-kata doktor. Emily Chen dari Universiti Stanford, sempua bukan sahaja melatih otak, ia juga memupuk jiwa, bergema di fikirannya. Tetapi nota di sudut laporannya telah membuka satu lembaran baru, memberi kekuatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Cuba temui Liam.
Cikgu Aminah juga pernah menyebut nama yang sama, seorang budak lelaki cacat penglihatan yang melakukan keajaiban dengan sempua. Pada pagi yang berkabus di San Francisco, Ethan sekali lagi menuju ke Akademi Sempua untuk mencari jawapan. Bilik darjah itu dipenuhi dengan haruman kayu yang biasa, tetapi hari ini ada satu kesunyian yang istimewa. Cikgu Aminah membawa Ethan ke sebuah bilik kecil yang berasingan. Di sana, seorang budak lelaki berusia 11 tahun, Liam, duduk diam di mejanya. Matanya di sebalik cermin mata hitam, tidak memantulkan sebarang cahaya. Liam, yang buta sejak lahir, belajar matematik menggunakan sempua sentuhan. Di atas mejanya terletak alat yang berbeza daripada sempua biasa. Terdapat alur-alur halus di antara manik-maniknya, direka untuk menghasilkan bunyi katan yang unik setiap kali disentuh. Cikgu Aminah berbisik, Liam menangkap nombor melalui sentuhan dan bunyi. Baginya, sempua adalah matanya. Ethan terpukau melihat tangan kecil Liam. Budak itu menggerakkan manik dengan kelembutan, seolah-olah membelai kekunci piano. Cikgu Aminah memberikan soalan mudah. 234 tambah 567. Tangan Liam bergerak pantas dan manik-manik berbunyi katak-katak secara berirama. Beberapa saat kemudian, dia menjawab dengan tenang, 800 latu. Suaranya lembut tetapi penuh keyakinan. Cikgu Aminah tersenyum. Betul. Senyuman kecil terukir di bibir Liam. Ethan menahan nafas. Budak ini tidak dapat melihat, tetapi dia boleh membuat pengiraan serumit ini. Dia teringat gelak ketawa di studio New York. Pada masa itu, dia memanggil sempua sebagai bahan pameran muzium. Kini, kata-kata itu terasa tersekat di kerongkongnya. Hello, sapa Ethan perlahan. Liam mengangkat mukanya dan tersenyum ceria. Hello, Cikgu Aminah kata ada wartawan nak datang. Senyuman polos itu membuatkan Ethan terdiam seketika. Dia bertanya dengan berhati-hati, macam mana awak mengira? Liam menjawab tanpa teragak-agak, guna jari dan bunyi. Bila saya gerakkan manik, saya boleh rasa irama dari bunyinya dan susun nombor dalam kepala, macam selesaikan teka-teki. Tangannya sekali lagi menyentuh sempua dan manik-manik bergerak dengan lancar. Pergerakannya licin seperti tarian, tanpa sebarang keraguan. Ethan teringat sempua di dalam kepala Aina. Tetapi apa yang Liam lakukan adalah lebih mendalam, satu ciptaan dalam dunia yang tidak dapat dilihat. Apa yang membuatkan awak mula belajar sempua? Tanya Ethan. Liam menjawab dengan sedikit malu. Mula-mula susah, tapi bila dah pandai, rasa seronok. Gerakan nombor ni macam majis. Walaupun saya tak nampak, saya boleh nampak semuanya dalam kepala saya. Suaranya dipenuhi kegembiraan yang tulen. Hati Ethan tersentuh mendengar kata-kata Liam. Majis. Kanak-kanak di New York menganggap matematik sebagai sesuatu yang membosankan dan memberi tekanan. Tetapi bagi Liam, sempua adalah kebebasan, pintu ke dunia angka. Cikgu Aminah menambah, Liam bermula 3 tahun lalu. Sempua sentuhan ini direka khas untuk orang cacat penglihatan. Alur dan bunyinya menyampaikan kedudukan manik dengan tepat. Dia mengeluarkan telefon pintarnya dan menunjukkan sekeping gambar. Tangan kecil sedang menyentuh manik-manik hitam sempua. Walaupun mata tertutup, tiada keraguan pada hujung jarinya dan manik-manik bergerak dengan teratur. Ini rakan sekelas Liam. Dia juga cacat penglihatan, tetapi dia boleh menyelesaikan matematik peringkat sekolah menengah dengan sempua. Mata Ethan mengecil. Peringkat sekolah menengah? Dia teringat zaman sekolah menengahnya, menekan kalkulator sambil menahan mengantuk di kelas matematik. Pada usia yang sama, Liam sedang menakluki dunia itu hanya dengan hujung jarinya. Petang itu, Ethan bertemu dengan pereka sempua sentuhan, Encik Tan Hock Seng, di sebuah bengkel kecil, dikelilingi oleh habuk kayu. Encik Tan menjelaskan, sempua sentuhan dibuat dengan mengukir alur di antara manik dan menyesuaikan bunyinya. Tiada ruang untuk kesilapan walau 10 mm pun, supaya orang cacat penglihatan boleh mengira dengan irama dan sentuhan. Dia mengambil prototipe dari rak bengkel. Apabila manik digerakkan, bunyi katan yang lebih lembut daripada sempua biasa kedengaran. Bunyi ini seperti melodi untuk kanak-kanak ini, macam menyanyikan nombor.
Ethan mengambil sempua itu dan cuba menggerakkan maniknya. Bunyi itu bergema di telinganya dan kehangatan kayu terasa di hujung jarinya. Dia teringat perkataan Majlis Liam, alat ini bukan sekadar kalkulator. Ia adalah harapan yang diberi bentuk. Kenapa Tuan cipta sempua seperti ini? Tanya Ethan. Encik Tan menjawab dengan tenang. Kakak saya cacat penglihatan. Dia suka matematik tetapi tidak dapat belajar dengan alat biasa. Saya cipta sempua sentuhan pertama untuknya. Matanya memandang jauh. Sekarang kanak-kanak seperti Liam sedang merealisasikan impian kakak saya. Itulah kebanggaan saya. Ethan merasakan sesuatu bergerak di dalam hatinya. Dia teringat bagaimana dia mentertawakan sempua di studio New York. Gelak ketawa itu datang dari kejahilan. Tanpa mengetahui kisah orang seperti Liam dan Encik Tan, dia telah membuat andaian. Ketika meninggalkan bengkel, Ethan memandang langit senja. Kabus semakin menipis dan pokok-pokok bunga raya bersinar lembut di bawah lampu jalan. Dia teringat senyuman Liam, seorang budak lelaki yang tidak dapat melihat sedang melakar masa depan melalui sempua. Imej itu seolah-olah mencerminkan semangat harapan Malaysia. Perkataan baru ditambah pada buku nota Ethan, sempua memecah batasan, menyalakan cahaya di hati. Prasangkanya telah mula runtuh, tetapi kisah sempua masih belum berakhir. Bagaimana alat ini mempengaruhi kehidupan orang dewasa pula? Malam itu di bilik hotelnya, Ethan membuka bahan yang diberikan oleh Encik Tan. Bersama reka bentuk sempua sentuhan, terselit sekeping kad perniagaan. Pusat Komuniti Malaysia San Francisco, kursus sempua profesional. Profesional? Kening Ethan terangkat. Cikgu Aminah dan Encik Tan pernah menyebut bahawa orang dewasa menggunakan sempua dalam pekerjaan mereka. Akauntan, peniaga, pengatur cara. Apa yang mereka capai dengan sempua? Di San Francisco yang berkabus, bab seterusnya kisah sempua menantinya. Sejauh manakah kebijaksanaan dari Malaysia ini berkuasa di Amerika moden? Di Pusat Kebudayaan Malaysia di San Francisco, sempua yang pernah dianggap ketinggalan zaman kini mula menyinar di barisan hadapan perniagaan dan teknologi moden. Bagaimanakah alat kuno ini mengubah kehidupan golongan dewasa? Ethan Carter berdiri di hadapan pusat komuniti itu, merasakan satu tekad baru di hatinya. Dia baru sahaja menyaksikan bagaimana sempua Liam, seorang budak lelaki cacat penglihatan, bukan sekadar alat pengiraan tetapi cahaya harapan. Kata-kata Encik Tan Hock Seng, sempua ini merealisasikan impian kakak saya, terukir mendalam di hatinya. Buku nota Ethan dipenuhi dengan catatan kekaguman dan penyesalan. Sempua memecah batasan, menyalakan cahaya di hati. Dirinya yang mentertawakan sempua di studio New York terasa seperti orang lain dari masa lampau. Tetapi perkataan kursus sempua profesional pada kad perniagaan Encik Tan menimbulkan persoalan baru, bagaimana orang dewasa menggunakan sempua di Amerika moden. Pada pagi yang berkabus di San Francisco, dia menolak pintu pusat komuniti itu untuk mencari jawapan. Bilik mesyuarat pusat itu dihiasi dengan kehangatan kayu dan skrin kertas washi. Di dinding, tergantung lukisan lama saudagar di Melaka menggunakan sempua, memberikan suasana yang berwibawa dan berbeza dari pejabat moden. Ethan berhadapan dengan 3 orang dewasa, Nadia, seorang akauntan, Khairul, seorang peniaga, dan Ravi, seorang pengatur cara. Mereka menggunakan sempua dalam kerjaya mereka. Nadia memulakan perbualan. Saya bekerja di bank, menguruskan laporan kewangan. Suatu hari, saya menemui percanggahan sebanyak $1 juta dalam laporan bos saya. Kalkulator tak dapat kesan, tapi dengan sempua di kepala, saya dapat kira serta-merta dan maklumkan kesilapan itu. Suaranya penuh keyakinan. Mata Ethan mengecil. $1 juta. Dia teringat liputannya di Wall Street, New York. Di tengah-tengah jeritan pedagang yang menekan kalkulator, kesilapan seperti ini adalah perkara biasa. Nadia menyambung, sempua memupuk intuisi terhadap nombor. Kerana saya belajar selama 6 tahun semasa kecil, saya boleh nampak aliran nombor. Dia membuat isyarat menggerakkan manik sempua sambil tersenyum. Macam ada panggung wayang kecil dalam kepala saya. Ethan teringat perkataan Majlis Liam. Bagi Nadia,
Sempua adalah sebuah panggung. Kisahnya seolah-olah mencerminkan semangat ketelitian budaya Malaysia. Seterusnya, Khairul mula bercakap. Sebagai seorang peniaga yang menguruskan urus niaga antarabangsa, dia menggunakan pengiraan mental sempua sebagai senjata dalam perundingan. Minggu lepas, saya berunding harga dengan pelanggan dari Jerman. Apabila mereka mencadangkan satu angka dan teragak-agak, saya terus mengira dengan sempua di kepala dan serta-merta mencadangkan, dengan harga ini, margin keuntungan kita akan naik 8%. Perjanjian itu terus dimeterai. Khairul tersenyum seperti budak lelaki. Rakan sekerja Amerika saya akan keluarkan kalkulator, tapi saya selesaikan dalam kepala. Terima kasih kepada sempua, saya tak lepaskan peluang. Ethan kagum dengan keyakinan Khairul. Dia teringat mesyuarat perniagaan di New York. Di tengah-tengah bunyi kalkulator ditekan, ramai jurujual terlepas peluang. Sempua Khairul seolah-olah menghidupkan semula semangat kepantasan Malaysia dalam dunia moden. Akhir sekali, Ravi bersuara. Dia seorang pengatur cara yang bekerja di sebuah syarikat pemula AI di Silicon Valley. Sempua melatih pemikiran logik. Semasa menulis kod, saya perlu membayangkan gabungan pembolehubah dengan cepat. Latihan sempua membuatkan manik-manik itu muncul dalam kepala saya. Dia membuka komputer ribanya dan menunjukkan rajah algoritma yang kompleks. Pengoptimuman ini diilhamkan oleh cara berfikir sempua. Rasanya macam menaik taraf CPU otak saya. Ethan teringat liputannya di Silicon Valley. Para jurutera minum kopi sambil bergelut dengan kod. Sempua Ravi bersinar di barisan hadapan teknologi. Sambil mencatat kisah mereka, Ethan terkejut melihat bagaimana sempua bukan sahaja mempengaruhi pendidikan kanak-kanak, tetapi juga kerjaya orang dewasa. Dia bertanya kepada Cikgu Aminah, bagaimana sempua boleh berguna dalam pelbagai bidang. Cikgu Aminah menjawab dengan senyuman tenang. Sempua adalah lebih daripada pengiraan. Ia memupuk tumpuan, kesabaran dan intuisi menyelesaikan masalah. Kemahiran ini berguna dalam semua aspek kehidupan. Dia mula bercerita tentang sejarah sempua di Malaysia. Sejak zaman Kesultanan Melaka, sempua adalah nadi para saudagar. Dari urus niaga rempah hingga pengiraan laluan kapal, sempua telah menyokong ekonomi rantau ini. Cikgu Aminah menyambung tentang krisis pada zaman moden. Pada tahun 1970-an, ada usaha untuk mengeluarkan sempua dari sekolah. Kaedah pengiraan barat dianggap lebih moden, tetapi guru-guru di lapangan membantah dan sempua kembali. Kenapa? Kerana ia adalah kaedah pembelajaran yang paling mudah difahami oleh kanak-kanak. Ethan teringat lukisan saudagar Melaka. Hujung jari mereka menggerakkan manik, menggerakkan ekonomi. Sempua bukan sekadar alat, ia adalah penjelmaan kebijaksanaan. Cikgu Aminah tersenyum. Kini, sempua dinilai semula di Amerika. Semangat sabar dan ketelitian dari Malaysia bergema di zaman moden. Petang itu, Ethan melawat bilik IT Pusat Komuniti untuk mencuba aplikasi Sempua, Sempua Hub. Pembangunnya, Puan Azlina, menyambutnya dengan mesra. Aplikasi ini meniru pergerakan sempua secara digital. AI menganalisis kelajuan pengiraan pengguna dan menyediakan latihan yang disesuaikan. Dia mengendalikan tablet dan menunjukkan sempua maya. Manik-manik berbunyi klik-klak dan bergerak lancar di skrin. Ethan mencuba aplikasi itu. Semasa menyelesaikan soalan mudah, jarinya mula bergerak mengikut irama secara semula jadi. Ini seronok, katanya sambil mengangguk. Sempua adalah jambatan antara tradisi dan teknologi, kata Puan Azlina. Dia bercerita tentang penyebaran aplikasi itu. Ia sedang diuji di sekolah-sekolah San Francisco. Tahun lepas, 1,000 pelajar belajar dengan aplikasi ini dan markah matematik mereka meningkat secara purata sebanyak 15%. Ethan teringat studio PBS. Ketika itu, dia memanggil sempua sebagai bahan pameran muzium. Kini, dia menatap skrin aplikasi dan menyedari bahawa sempua masih hidup di zaman moden. Kebijaksanaan Malaysia diberi nafas baru dalam era digital. Ethan bertanya kepada Puan Azlina, sejauh mana sempua boleh tersebar. Mata Puan Azlina bersinar ke seluruh dunia, bukan sahaja Malaysia, tetapi Amerika, Eropah,
Asia, sempua adalah alat universal untuk memupuk otak dan jiwa. Dia menunjukkan video kejohanan sempua antarabangsa. Kanak-kanak dari Korea, India dan Brazil bertanding menggunakan sempua. Ethan terpukau dengan semangat di skrin. Sempua telah melangkaui bilik darjah kecil di pusat kebudayaan itu dan merentasi sempadan. Malam itu di bilik hotelnya, Ethan membuka buku notanya. Kisah Nadia, Khairul dan Ravi telah menghancurkan prasangkanya sepenuhnya. Sempua bukan sahaja memupuk impian kanak-kanak, tetapi juga meluaskan potensi orang dewasa. Dia teringat gelak ketawa di studio New York. Apa yang harus dikatakannya kepada dirinya yang jahil itu? Sempua bukan kalkulator. Ia adalah kuasa yang mengubah hidup. Tetapi satu persoalan masih tinggal. Sejauh mana pengaruh sempua di pentas global? Dan ke manakah perjalanannya sendiri akan menuju? Keesokan paginya, email daripada Cikgu Aminah tiba. Ethan, esok adalah kejohanan sempua antarabangsa. Awak boleh bertemu dengan pemegang rekod Guinness, Zahra. Jantung Ethan berdegup kencang. Dia adalah juara dunia anzan kilat. Di San Francisco yang berkabus, bab terakhir kisah sempua menantinya. Adakah alat dari Malaysia ini benar-benar mempunyai kuasa untuk mengubah dunia? Di sebuah kejohanan antarabangsa di San Francisco, seorang pemegang rekod Guinness akan mengejutkan dunia dengan sempua. Bagaimanakah alat kuno dari Malaysia ini akan membuka jalan bagi masa depan pendidikan global? Ethan kata melangkah masuk ke Dewan Pusat komuniti itu. Jantungnya berdebar kencang. Semalam, dia mendengar daripada akuntan Nadia, peniaga Khairul dan pengatur cara Ravi, bagaimana sempua mengubah kerjaya moden. Kisah mereka telah menghancurkan sisa-sisa prasangkanya. Dirinya yang mentertawakan sempua sebagai alat ketinggalan zaman di studio New York terasa seperti orang asing. Email daripada Cikgu Aminah telah menyalakan api baru. Kejohanan sempua antarabangsa. Awak boleh bertemu dengan pemegang rekod Guinness, Zahra, juara dunia anzan kilat. Pada pagi yang cerah di San Francisco, kabus telah reda. Ethan berada di tengah-tengah orang ramai yang berkumpul di dewan itu untuk meneroka pengaruh global sempua. Dewan itu penuh dengan semangat dan jangkaan. Sepanduk merah dan putih tergantung dari siling dengan tulisan kejohanan sempua antarabangsa ke-10 bersinar terang. Kanak-kanak dari Korea, India dan Brazil berbaris dengan sempua di tangan, wajah mereka tegang tetapi dihiasi senyuman. Dari tempat duduk penonton, Ethan terpegun dengan kepelbagaian itu. Ibu bapa Amerika memegang tangan anak-anak mereka, jurulatih dari Korea berbisik kepada pesertanya dan seorang gadis dari India membelai sempuanya dengan penuh kasih sayang. Cikgu Aminah berdiri di sebelahnya dan berbisik, sempua telah merentasi sempadan. Kebijaksanaan dari Malaysia kini memberi kekuatan kepada kanak-kanak di seluruh dunia. Ethan teringat bilik darjah kecil di pusat kebudayaan itu. Ruang yang sunyi itu telah membawa ke pentas sebesar ini. Acara kemuncak kejohanan adalah persembahan anzan kilat oleh Zahra. Gadis berusia 18 tahun itu berdiri di atas pentas dengan ketenangan seperti tasik yang jernih. Pengacara majlis menerangkan peraturan. 15 nombor 3 digit akan dipaparkan dalam masa 1 saat. Zahra akan mengira jumlahnya hanya dengan menggunakan otaknya. Penonton menahan nafas. Ethan teringat anzan kilat Aina, tetapi ini adalah tahap yang berbeza. Skrin berkelip dan nombor-nombor muncul dan hilang sepantas kilat. Mata Zahra bersinar seolah-olah sedang menatap bintang. 5 saat kemudian, dia menjawab dengan tenang. 20,391. Dewan itu meletus dengan tepukan gemuruh. Ethan terasa seperti renjatan elektrik mengalir di tulang belakangnya. 1 saat, mungkinkah otak manusia melakukan perkara seperti itu? Apabila berpeluang menemu bual Zahra, Ethan terkejut dengan senyumannya yang sederhana. Macam mana awak boleh mengira sepantas itu? Tanyanya. Zahra menjawab dengan tenang. Sempua ini hidup dalam kepala saya. Bila saya nampak nombor, manik-manik akan bergerak sendiri, macam melukis seni. Kata-katanya mengingatkan Ethan kepada majlis Liam dan panggung Nadia.
Zahra menyambung, saya berlatih setiap hari sejak berumur 7 tahun. Banyak kali gagal, tapi setiap kali saya maju sedikit. Itulah yang seronok. Matanya bersinar dengan semangat tulen. Ethan teringat semangat sabar dari Malaysia. Kesabaran Zahra telah mengatasi rekod Guinness dan mempunyai kuasa untuk menggerakkan hati. Zahra bercerita tentang penyebaran global sempua. Kejohanan sempua semakin banyak di China, Eropah dan Afrika. Tahun lepas, sebuah sekolah di Kenya memperkenalkan sempua dan markah matematik kanak-kanak di sana meningkat sebanyak 20%. Dia menunjukkan video di telefon pintarnya. Kanak-kanak di sebuah bilik darjah di Afrika ketawa sambil menggerakkan sempua. Ethan teringat bilik darjah di pusat kebudayaan itu. Bunyi klik-klak itu kini bergema di seluruh dunia. Dia mencatat dalam buku notanya, sempua adalah anugerah dari Malaysia, kuasa untuk mengubah dunia. Selepas kejohanan, Ethan bertemu dengan Dr. Jane Lee, seorang ahli akademik pendidikan dari Universiti California. Beliau mengkaji kesan pendidikan sempua. Sempua melatih tumpuan, daya ingatan dan kawalan emosi secara serentak. Pendidikan Amerika terlalu mementingkan kelajuan dan hasil, tetapi sempua menghargai proses. Beliau memetik satu tinjauan tahun 2024. Apabila sempua diperkenalkan di sebuah sekolah rendah di San Francisco, kebimbangan matematik pelajar menurun sebanyak 30% dan keyakinan diri meningkat sebanyak 25%. Ethan teringat senyuman Liam. Sempua memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar markah. Dr. Lee tersenyum. Falsafah pendidikan Malaysia, sabar dan ketekunan sedang membawa angin baru ke Amerika. Sekembalinya ke New York, Ethan terus ke studio PBS. Pengalamannya di San Francisco, Adli, Aina, Liam, Nadia, Khairul, Ravi, Zahra terukir jelas di hatinya. Dia menghasilkan sebuah program dokumentari, Sempua, Kebijaksanaan Malaysia, Masa Depan Amerika. Siaran itu mendapat sambutan yang jauh di luar jangkaan. Email daripada penonton membanjiri stesen, "Saya mahu anak saya belajar sempua." Ini yang diperlukan oleh sekolah-sekolah di Amerika. Di media sosial, tanda pagar revolusi sempua menjadi tular. Sekolah-sekolah di California menambah kelas sempua dan pusat-pusat komuniti di New York memulakan program perintis. Ethan menatap monitor di studio dan tersenyum. Hari di mana mereka ketawa itu terasa seperti masa lalu yang jauh. Suatu petang, Ethan mengambil sempua yang dibelinya di San Francisco. Apabila dia menggerakkan manik kayu, bunyi klik-klak yang lembut kedengaran. Dia cuba menyelesaikan soalan mudah. 123 plus 4, 56. Manik-manik meluncur dan jawapannya muncul. 801. Dia ketawa. Walaupun tidak sehebat kanak-kanak di San Francisco, dia merasakan pencapaian buat kali pertama. Dia teringat majlis Liam, seni Zahra. Sempua adalah lebih daripada pengiraan. Ia adalah sesuatu yang memupuk kesabaran, harapan dan kemungkinan. Ethan memandang pemandangan malam Manhattan di luar tingkap. Perjalanannya bukan sahaja tentang sempua, tetapi tentang penemuan dirinya sendiri. Kebijaksanaan Malaysia telah membuka hatinya dan mengubah pandangannya terhadap dunia. Dia menulis nota terakhir di buku notanya. Pendidikan bukan tentang mengisi minda dengan pengetahuan. Ia tentang menggerakkan jiwa dan membuka jalan ke masa depan. Kabus di San Francisco telah reda dan kisah sempua kini memulakan satu permulaan yang baru. Monolog akhir Ethan kata. Dari bilik darjah di San Francisco ke studio di New York, sempua telah membuka mata saya. Tumpuan Adli, semangat Aina, harapan Liam, intuisi Nadia dan seni Zahra, setiap satunya adalah penjelmaan kebijaksanaan dari Malaysia. Sempua bukan sekadar alat kayu, ia adalah sesuatu yang mengajar kesabaran, memupuk keyakinan diri dan memberi kuasa untuk mengatasi batasan. Semangat sabar dan keharmonian dari Malaysia sedang menunjukkan kemungkinan baru kepada kanak-kanak di seluruh dunia. Apa yang saya pelajari dari perjalanan ini adalah pentingnya untuk mengetepikan prasangka dan membuka hati. Setiap alat, walau sekecil mana pun, mempunyai kuasa untuk mengubah hidup. Bagaimana dengan anda? Adakah sempua boleh menyalakan cahaya di hati anda juga?
Pendidikan bukanlah tentang mengejar markah, tetapi tentang menyalakan api di dalam jiwa. Masa depan terbuka bukan kepada mereka yang tahu, tetapi kepada mereka yang percaya. Jika cerita ini menyentuh hati anda, tinggalkan komen 1 di bawah. Dan jika anda mahu mendengar lebih banyak cerita seperti ini, langgan saluran kami dan mari kita mulakan pengembaraan seterusnya bersama-sama. Suara anda lah yang membuatkan perjalanan kami berterusan. Terima kasih dan jumpa lagi.